Semalam Melissa dapat satu soalan yang agak interesting ya. So dia kata yang boleh tak dia nak beli rumah direct dengan owner, lepas tu owner akan sediakan agreement, lepas tu dia akan bayar installment tu dekat owner, lepas tu bila dah habis bayar, owner akan tukar nama. So dia tanya ada tak risiko bila dia buat benda macam ni. So owner pun berjanji yang akan ada agreement lah untuk benda ni semua. Bunyinya menarik sebab korang tak payah guna lawyer, tak payah guna bank, so macam boleh jimat banyak kos kat situ kan. Tapi sebenarnya risiko yang kena ambil pun agaklah tinggi, dan ada sebabnya peguam perlu berada di dalam satu kontrak atau perjanjian yang kita buat. So salah satunya sebab setiap perjanjian mesti ada buyer and seller kan. So dua parti ni, siapa yang buat perjanjian ni, kita kena tengok orang yang buat perjanjian ni ada bias ke tak, ada berat sebelah ke tak. So selalunya orang yang buat perjanjian tu dia akan berat kepada diri dia sendiri sebab dia nak protect diri dia kan. So sebagai seorang buyer, kalau seller tu dia buat perjanjian sendiri, most likely memang akan bias sebelah dia. So bias apa, mungkin ada banyak-banyak risiko yang dia nak protect diri dia sendiri dan bukan nak protect buyer. Kalau bila kita melalui proses jual beli yang biasa, kita akan ada, penjual akan ada satu lawyer dan pembeli akan ada satu lawyer. So selalunya pembeli yang akan keluar banyak duit untuk bayar lawyer, sebab lawyer tu dia nak protect pembeli tau, supaya tak kena scam, tak kena tipu semua tu. So bila penjual yang buat agreement tu, kita tak tahu sebab agreement ni sekarang dah tak standard dan tak dibuat oleh peguam. So kita tak tahu apa yang dia letak kat dalam tu. Itu yang macam scary sikit. Lepas tu kita juga tidak mempunyai satu peguam yang boleh check latar belakang penjual ini. Siapakah owner sebenar? Adakah perjanjian yang anda buat tu adalah dengan owner yang sebenar? Lepas tu apa akan jadi kalau owner meninggal dunia ataupun kena buat fire aid? And all these things akan jadi very complicated. So nanti banyak isu nanti. Kita dah bayar tapi rumah kita tak dapat. So kalau kita ikut prosedur yang legal lah, kita cakap normal kan, semua akan protected. Especially buyer akan protected. Bila kita dah bayar monthly installment kan, katakan 20 tahun, 30 tahun kan, kita dah bayar kan, at least kita dapat rumah. Cuba bayangkan kalau kita bayar kan, lepas tu tak dapat rumah. Tak ke sedih ataupun kecewa kan? Dan yang mengerikan jugalah, kita pun tak tahu sama ada owner tu, mungkin owner tu akan ambil monthly installment dengan anda, lepas tu dia boleh sahaja jual rumah tu kepada orang lain dengan prosedur yang normal kan. So kita tak tahu apa yang boleh protect kita yang bayar monthly installment dekat dia. So banyak benda yang akan scary dan tak ada clarity, tak jelas kan, unless you are very knowledgeable kan, knowledgeable dalam bidang law ataupun dalam bidang hartanah. Kalau you biasa-biasa, orang biasa-biasa ni, baik kita ikut prosedur, sebab prosedur is there untuk protect kita, orang awam macam kita yang tak berapa tahu pasal pembelian jual beli rumah. So nasihat Melissa, ikutlah normal prosedur, jangan ada benda-benda yang macam ni supaya kita bayar installment dan kita akan dapat rumah tersebut. Kalau ada apa-apa lagi soalan, boleh komen dan DM Melissa.